Bulatan macam ni. Lepas tu ambil satu hujung duduk bawah macam ni. Lalu atas, bawah, atas, bawah, balik. Dapat bentuk macam ni. Okay, lepas tu kita tak nak ketatkan masa dah jadi bulat nanti. Ini buat kecil-kecil sikit. Okay. Lepas tu yang kanan, sesungguh kanan masuk sungguh kiri. Dari bawah dulu. Okay. Lepas tu lalu atas. Daripada atas lah, sebab tali ni daripada atas kan. Lepas tu follow lah. Saya terfollow di tengah dia. Sekarang dari sini ada satu pendek. Ini yang baru sampai tadi. Ini panjang. Masuk dekat kaki kanan dia. Masuk daripada sini, daripada atas. Daripada atas sini, masuk sini. Betul follow. Dia dah berjumpa dua ni, dah nice lah. So ini yang tengah tak lari. Dah jadi.